Kalau anda merasakan kisah Nabi Nuh cuma tentang banjir dan kapal besar, tunggu dulu. Islam dan Kristian ada versi yang tak sama. Dalam Islam, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Kaum dia degil, tidak mengikuti ajaran tauhid. Tuhan perintahkan Nabi Nuh membina kapal yang besar. Selepas itu, datang banjir yang besar yang tenggelamkan semuanya. Sedihnya, anak Nabi Nuh sendiri menolak ajakan dan ajarannya dan dia mati dalam banjir. Dalam agama Kristian, kisah Nabi Nuh ada dalam kitab Kejadian. Dia juga mendapat arahan dari Tuhan untuk membina sebuah kapal. Tapi perbezaan yang besar, semua anak-anak dia selamat. Dan banjir itu berlaku selama 40 hari, 40 malam sahaja. Bukan tenggelam seluruh dunia macam versi Islam. Kedua-dua kisah ada persamaan. Nabi Nuh membina kapal, membawa binatang berpasang-pasangan dan banjir sebagai hukuman Tuhan. Tapi dalam Islam, fokus pada dakwah dan ujian keimanan. Dalam Kristian, fokus dalam ketaatan dan janji baru Tuhan selepas banjir. Satu kapal, dua cerita, tapi mesejnya jelas. Jangan sombong bila kebenaran datang, sebab bila air naik, tak semua dapat diselamatkan. Fontus Santa Ilmi untuk cerita para Nabi dari dua sisi.